channel. Wow, setelah lama saya tak buat vlog. Saya buat je, cuma saya tak edit dan saya tak upload. So untuk video kali ini, sebenarnya hari ni hari pertama berpuasa ya, 23 hari bulan. Nampak tak? Nampak tak? Tak payah tunjuk pula. Nampak tak? 4.34 23 hari bulan lah. So apa yang kita akan buat hari ni, macam semua ada kat sini, ada Rushdar, ada Aiman. Oh tengah workout walaupun dia tak bersahur hari ni. So kalau korang nak tengok kita orang sahur, korang boleh tengok dekat vlog Rashdan ya, hari pertama kita orang berpuasa dan bersahur. Yes. Hari ni sebenarnya saya nak buat vlog berbuka puasa. Kita nak buka puasa kat mana Rashdan? Nak buka puasa kat mana? Buka puasa kat Stadium Shah Alam. Tak. Kita nak buka puasa atas bumbung. Oh yes. Tak tahulah. Mana boleh naik? Tak tahu hujan ni. Tapi kita nak buka puasa atas bumbung tapi hujan. So kita terpaksa tukar plan. So kat luar hujan. Keluar hujan, mak bukti. Hujan yang turun bagaikan hujan yang kurus. So, Man, kita nak buka puasa kat mana, Man? Dah. Bawa bumbung. Bawa bumbung? Taklah, lain lah. Tepi bumbung. Okey, setuju. Engkau, Arif, kita nak buka puasa kat mana? Kita buka puasa dekat dalam stadium. Saya ada Syaklam. Kita panjat, kita buka tengah padang. Okey, jom. Nak tahu tu. Kita nak pergi. Tapi sebelum tu kita nak pergi beli dulu makanan untuk berbuka. Nak beli tu kita nak pergi kat mana? Bazar Karan. Shah Alam. Dalam bazar kita kena gerak sekarang kau tak jam. Merah. Sekarang kau buat bazar. Jom tak bazar. Plato tu. So kita tukar, kita akan berbuka puasa dekat dalam kemah dekat depan ni. Yeay! Kenapa buka puasa dalam kemah? Sebab hujan. Rasa buat kemah buat apa? Muhammad. Betul. Kau kemah asing lah? Aku makan rumah. Aman sikit. Aman. Masuklah Dan. Dia tengah main Plato. So jom kita ni. Aku nak masuk. Dah belum. Tak boleh masuk. So sekarang ni kita akan standby kemah untuk kita berbuka puasa dekat sini lah. Kan? Saya tak tahu nak buka kat sini ke. Nak kat depan ni ke tengah hujan? Tengah hujan dalam kemah. Tengah hujan. Bukan tak hujan, tengah hujan ni. Masa ni hujan. Aku tak tahu lah. Ke kat taman tu? Kat taman style ke kan? Ya. Kat taman dalam kemah. Kita takut basah tu. Tak apa, nanti kita buka puasa kat taman. Sekarang ni kita buka puasa dekat depan rumah ni je dalam kemah. Hujan. Saya bukan shoot pakai GoPro. Kalau shoot pakai GoPro tak apalah kena hujan. Ini dah kemah kita. Saya masih simpan dalam kereta. Kenapa simpan dalam kereta kemah? Sebab selalu kan saya pergi travel. So kalau macam pergi vacation tak ada tempat tinggal, tak ada rumah, tak ada bilik ke apa kan, set up je kemah, tidur dalam kemah. Ataupun kalau malas tidur dalam kemah, tidur dalam kereta je. Biasalah bujang. So saya nak tengok dulu muat ke tak 4 orang duduk dalam kemah ni. Pasal research berbalut. Senang je set up kemah ni. So kalau korang nak beli kemah ni, tekan link kat bawah. Mana tahu nak pergi travel kan, bulan-bulan puasa ni. Apa? Bukan kan beli kat Shopee ni. Dia kata mahal sikit tapi kalau beli kat Decathlon lagi bagus lah kemah dia. Lagi best, lagi besar. Ni kecil je. Lepas je hujan.
So ini gambaran daripada dalam ya, dalam kemah. Muat tak nampak orang? So orang duduk kat setiap penjuru, 1, 2, 3, 4. Boleh lah makan bersila kan, buka puasa. Okey lah. So setiap sudut, setiap bahagian kemah ni kan, dia ada pintu dan tingkap. Ni tingkap. Saya buka. Lepas dia cari. Macam review, nak review kemah ke nak buka puasa ni? Saya nak buka semua tingkap dulu. So kita dah set up kemah kita. Atas ni boleh gantung lampu. And then kita akan pergi beli juadah berbuka puasa dahulu. Let's go. Ni lah kita dah sampai dekat bazar. Bazar kecil je buat kereta Rusdan. Keluar. Vlog sah. So saya akan bagi kepada mereka seorang RM1. Tak, RM1 tak cukup. Beli apa? Cukup pun. Cukup. Beli ais So kita akan bagi seorang RM10 untuk diorang berbelanja untuk membeli juadah berbuka hari ini. Sabar. Belum. Ini engkau satu je man. RM10. 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 Aku RM10. Oh, ai. Aku RM10. Iyalah. Man tukar man. Kalau tak kau kali RM1 je. Tak, semua 10. Semua 10. Nah, tukar. RM5 kali RM1. Hei. Kau nak bodoh. Engkau dah kecil belum kau dah banyak. Aku dapat duit RM10 je. So aku boleh belanja RM10 ni. Yes. Kau pergi beli makan sebab kita akan berbuka dalam kemah guys. Oh yes, betul. Balik. Nanti kau dah nak tengok buka kat dalam kemah tu, kau boleh kemah. Bagi RM10. Aduh. Cukup lah. Cukup lah. Nanti malam kita lepas tarawih kita makan lagi. Tarawih pun nak kemah. Tak. Boleh lebih tak? Boleh tak? So kalau kau tak mahu dari mana beli makanan dari Persi? Tak mahu. Ikut so. Oh ni dia untuk saya punya dan ini untuk Rusdan. Kau makan kuah je? Kuah je nak banyak-banyak buat apa? Air kosong kan? Okey. Boleh. Tebu pahit. Tebu pahit? Buat ini je bang. Macam mana sekarang? Jagung beli apa? Jagung RM14. Air jagung. Air jagung RM14. Nasi RM2. Nasi RM79. Wah, asyuk. Air makanan ni RM10. Nasi kampung kan? Ya. Mahal tak? Tak. Kau beli apa? Aku punya nasi ayam 2 ketul RM9 je mat. Murah gila kedai abang tu hujung tu. RM9? Ayam 2 ketul tu besar bos. Kenapa kau tak ambil satu ayam 2 ketul? So jom lah kita balik kita ke kemah kita. Jap. Kau apa? Aku? Aku dan nasi separuh ni. Aku beli nasi separuh, ayam, sayur. Sayur. Jom kita balik. Dah Kita tak kemah. makan sayur. Kita terus buka kan? Balik terus buka kan? So guys, ini dia juadah-juadah yang kita orang dah beli. Ni apa? Tepung pelita. Murah RM3. Boleh tak? Ni nasi saya beli. Tapi nasi dia macam banyak sangat lah. Saya cakap tumpah. Saya sekarang ni fokus untuk makan daging, makan ayam. Nasi kurang sikit lah. So makanan dia orang nanti dia orang akan bawa masuk sendiri yang lain. Ni air tebu yang Aiman beli. Saya minum air tebu. Dia minum air masak je. Sampah. Ni lah. Sementara kita nak tunggu berbuka tu kan. Saya nak pesan lah kepada korang semua kan. Kalau berpuasa tu tak payahlah sampai nak berbuka awal kan. Tahanlah sikit kan. Apalah sangat. Setakat sehari berpuasa ni tak ada masalah. Latih diri korang daripada kecil, daripada awal untuk biasakan diri untuk berpuasa. Saya tahu ada yang gastrik, ada yang alasan tu, alasan ni, alasan ni. Tapi itu semua hanyalah alasan dan limit dalam otak kita. So once kita setkan limit dalam otak kita, kita cakap kita boleh, kita memang tak boleh. Tapi kalau kita cakap kita boleh, of course kita akan boleh, insyaAllah. So jom kita tunggu maghrib dulu. Lagi sejam. Masuk dulu lah kot ni, kita akan tutup. So sebenarnya kat sini boleh tutup. Dia ada jaring and so tak adalah macam nyamuk datang ke, lalat datang ataupun kucing ke datang miau. Kucing tak puasa sebab ada shibu tadi. Shibu dengan putih kat luar tadi. So saya nak pergi lepak kat dalam dulu. So nanti kita akan makan kat sini. So
So guys, dalam lagi 2 minit azan akan berlangsung dan kita akan boleh buka lah. Kita tu orang yang siap-siap. Alhamdulillah. Banyak dapat. Boleh lah. Tak penat kita puasa ni macam Kita puasa. Kita puasa tak lagi. Itu macam buka. Siap main ML lagi. Siap main Plato lagi. So, ni dia Rushdan sudah datang. Terlalu banyak nama. Oh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita puasa dengan tebu pahit. Tebu betul, tak pahit, manis. Tebu ni manis. Kita kena dulu. So, kita teruskan dengan makan kuih. Sebab apa kurma kita orang tak sempat beli, tak jumpa. So ini dia kita try tepung sebalita. Wah. Siapa ni guys? Ada. Nanti kau ni, ada ni. Sagia cepat. Kau nasi apa tadi? Nasi Gabung. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ya, tepung kau nak ambil. By the way guys, Alip belanja guys. Yes, terima kasih kepada Abang Kelik. Ya, untuk hotel Terima kasih ni. kepada Abang Besok Kelik. Aiman pula belanja. Ya. Ada kucing. Cik nak makan ni? Kita buka puasa dalam kolam ni. Terlalu banyak nama. Apa sama tu telan? Aku. Stapler. Buat stapler. Dia backup keluar balik. Banyak keluar stapler. Wow. Hmm. Buka puasa yang Meh. gemar guys. Sibuk. Ni kata banyak. Mana Rushdan nak selfie? Tahu lah dia. Masuk Masuk. Dan. Satu lip. Dan, sudah masuk. Guys, Yes. kita akan mulakan dengan kuih. Sudah masuk. Okay, semua pandang luar. Cheers. So guys, itulah kita makan. Korang juga selamat berpuasa dan selamat berbuka. Yes. So kita akan makan and then kita akan nak keluar, kita akan solat, kita akan buat terawih semua. So tu saja video untuk kali ni. Thank you for watching. Nanti kita akan buat Habis berbuka atas kemah, atas bumbung. Kita akan berbuka ke genting, kita berbuka dalam air, kita akan semua berbuka puasa. Dan juga sahur nanti. Rasa sahur biar Aiman buat lah. So tu saja video untuk kali ni. Thank you for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum. Yang ngantuk tu bagi aku. Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Rugilah Cak tak duduk sini.